mencari dan menyelamat mangsa satu batu India mencari dilakukan arus deras disambung pada pagi tadi mulai dari jam 8 pagi. So hasil pemeriksaan yang kita jalankan, kita telah menjumpai kenderaan yang dipercayai milik mangsa dalam jarak lebih kurang 1.5 km daripada tempat kejadian. Keadaan kereta mangsa tiada, kenderaan berkenaan kosong, dan cuaca pada hari ini agak baik dan kita percaya kita punya usaha mencari dan menyelamat kita akan teruskan mungkin sampai petang jam 7 petang. Kita telah gemblingkan semua elemen-elemen yang ada daripada bomber, FPM dan PDRM, dan kita juga dapat bantuan scuba diver daripada bomber dan marine PDRM. Jumlah scuba kita ada 21 diver, dan kita telah deploy kepada bagikan kepada 4 zon search and rescue sepanjang laluan Sungai Kelang. Kenderaan tadi dijumpai pukul berapa dan siapa juga? Kenderaan tadi kita jumpa lebih kurang jam 8.30 pagi apabila kita mulakan SAR dalam keadaan air, paras air yang dalam 1 liter. Kenderaan kita telah angkat dan kita serahkan kepada syarikat pemilik kenderaan. Okey, macam saya katakan tadi, kita punya skala pencarian kita pada hari ini kita bagi kepada 4 zon, menjangkau hampir 20 km dan melepasi ke negeri Selangor. So kita punya penggunaan elemen kita sama juga. Selain daripada scuba, kita ada bantuan daripada unit drone. Okay, unit drone kita ada, dan juga kita gunakan perahu untuk kayak. Ya. Handphone masih ringing atau dah tak ada? Setakat ni dah handphone dah tak ada ringing. Kita masih lagi tengah dapatkan clue-clue untuk kita bagi tumpuan. Kita nak kecilkan skop pencarian kita.